Bentangkan tikar yoga. Hari Yoga Antarabangsa sedang diraikan di seluruh Israel. Kedutaan India menandakan sambutan tahunan ke-12 dengan pelbagai acara di seluruh negara. Tema tahun ini ialah yoga untuk penuaan sihat yang menekankan peranan amalan ini dalam kesejahteraan fizikal, mental dan emosi. Sambutan memuncak pada hari Ahad di Pelabuhan Tel Aviv dengan perhimpunan waktu matahari terbenam dan 108 salam matahari menghadap ke Laut Mediterranean. Bersama saya di studio sekarang untuk berkongsi lebih banyak pandangan, Saili Narayan Mitra, Pengarah Pusat Kebudayaan India. Saili, terima kasih kerana bersama saya di studio I24 News Bahasa Inggeris. Shalom, terima kasih, namaste. Baiklah, apa lagi yang boleh anda kongsikan tentang Hari Yoga Antarabangsa? Apakah antara acara yang boleh kami jangkakan pada hari Ahad nanti? Sebenarnya, terima kasih banyak pertama sekali kerana menjemput saya. Samakti Liuk Poshuf. Saya pernah berada di sini sebelum ini juga, Sally. Jadi, biar saya jawab soalan anda. Sewaktu kita bercakap ini, kedutaan kami sedang meraihkan acara Hari Yoga Antarabangsa di Beersheba dan Ashdod. Wah! Pada minggu ini juga, kami telah mengadakan acara yoga istimewa di Baitul Maqdis, di mana ratusan orang berkumpul di sekitar tembok Kota Lama dan kami berlatih yoga bersama. Dan pada minggu ini, seperti yang anda katakan, sebenarnya anda hampir mengatakan semua perkara yang saya ingin katakan. Tetapi izinkan saya tambah bahawa pada hari Ahad, iaitu 21 Jun, yang disambut di seluruh dunia sebagai Hari Yoga Antarabangsa, kami akan mengadakan Perhimpunan Hari Yoga Antarabangsa yang mungkin terbesar di Israel di Pelabuhan Tel Aviv, di mana anda dijemput. Dan saya menjemput semua penonton anda untuk turut serta bersama kami pada 21 Jun. Anda kata ini adalah hari yang disambut di seluruh dunia. Bagaimana semuanya bermula? Saya faham ia adalah inisiatif Perdana Menteri Narendra Modi kira-kira 12 tahun lalu. Ya, anda betul. Jadi, Yang Berhormat Perdana Menteri Encik Modi mencadangkan di PBB bahawa yoga adalah hadiah kepada kemanusiaan dan ia patut diraikan di seluruh dunia. Dan pada 21 Jun, beliau mencadangkan agar ia diraikan sebagai Hari Yoga Antarabangsa. Dan ia menerima sokongan yang luar biasa daripada majoriti negara di seluruh dunia. Dan ia tidak kekal hanya sebagai hari sambutan antarabangsa. Ia telah berubah menjadi satu gerakan global. Dan kini, pada 21 Jun malah, sebelum dan selepas tarikh itu, kita dapat lihat orang di seluruh benua mengamalkan yoga, membentangkan tikar mereka dan berhubung dengan diri sendiri. Apakah maksudnya untuk budaya India di Israel? Bagaimana ini membantu mempromosikan budaya India di seluruh negara Yahudi itu? Sebenarnya itu soalan yang baik. Izinkan saya memetik satu kajian dari Israel yang dilakukan oleh Hilal Afe, sebuah pusat perubatan, di mana mereka mendapati bahawa jururawat dan doktor yang mengamalkan yoga dapat mengatasi tekanan dengan lebih baik berbanding mereka yang biasanya tidak mengamalkan yoga secara tetap. Dan jururawat-jururawat ini berkata bahawa ia adalah kubah besi psikologi untuk Israel. Jadi itu menunjukkan betapa yoga adalah sebahagian daripada kehidupan rakyat Israel. Dan saya lebih memahaminya apabila saya datang ke sini dan saya melihat di pantai, Laut Mati, Masada, di mana-mana orang mengamalkan yoga. Jadi, seperti yang saya katakan, sangat penting untuk diingat bahawa akar yoga berasal dari India. Dan apabila saya bertemu dengan orang Israel yang mengamalkan yoga, hubungan yang mereka ada dengan India menjadi lebih kuat dan mendalam. Bagaimana lagi Pusat Kebudayaan India berusaha untuk mengembangkan hubungan-hubungan tersebut sepanjang tahun? Ya, jadi Pusat Kebudayaan India di Tel Aviv menganjurkan pelbagai acara sepanjang tahun. Jadi, saya sangat gembira untuk memberitahu penonton anda bahawa kami mempunyai guru tarian India dan guru muzik India khas di sini yang berada di sini untuk mengajar tarian klasik India, iaitu kathak dan muzik Hindustani. Selain itu, kami juga mengadakan sesi yoga dan bengkel secara berkala. Kami juga menjemput artis Israel kerana terdapat ramai rakyat Israel yang telah pergi ke India mempelajari seni India dan kini mereka sedang menyebarkannya. Jadi mereka juga adalah duta budaya kami. Jadi kami menjemput mereka di pusat kami. Selain itu, kami juga bekerja dalam bidang pendidikan. Kami mempromosikan beasiswa untuk rakyat Israel pergi ke India dan belajar di India. Luar biasa segala yang Anda lakukan. Silly, saya tahu kita sedang duduk dan memakai mikrofon, jadi agak sukar. Tetapi adakah sebarang gerakan yoga yang boleh Anda tunjukkan kepada saya sekarang untuk menenangkan kita dan mempersiapkan kita untuk hari Ahad?
Sebenarnya ia sangat mudah dan itu juga akan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya untuk berlatih. Jadi kerana ini adalah penghujung hari, mari kita amalkan satu latihan pernafasan yang mudah. Ia dipanggil Anulom Vilom. Anda akan sertai saya kan? Sudah tentu. Kita hanya ada lebih kurang 30 saat. Tapi apa yang boleh kita lakukan? Mari kita lihat. Tangan kanan seperti ini. Tangan kiri boleh jadi seperti ini. Jadi, tarik nafas, letakkan satu ibu jari di sini. Tutup lubang hidung. Hembus nafas. Tutup lubang hidung. Hembus nafas dari yang kedua. Satu lagi lubang hidung. Saya harap penonton kita turut melakukannya bersama kami dan menarik nafas lega ketika kita menamatkan siaran ini. Sally, saya rasa lebih tenang sekarang. Terima kasih kerana bersama saya di studio. Dan saya ingin menjemput sekali lagi semua penonton anda ke acara yoga itu. Terima kasih. Mari kita harap mereka akan hadir. Itu sahaja untuk edisi terkini The Rundown. Terima kasih kerana bersama saya malam ini di II24 News.